kalau boleh you share dengan kami, down to level mana bro? I couldn't say this is an easy ataupun hard job. Buka cerita, jom kita dengar apa ceritanya. Gelak menangis sama-sama. Buka cerita, kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga hello everyone. Salam kenal daripada saya Hisham Saleh. Ada yang panggil saya HS, it's okay, no problem. Ada yang panggil saya Hisham pun no problem. So saya hari ini alhamdulillah ini merupakan podcast yang julung kalinya saya tampilkan untuk anda dan kita terus bagi pengenalan awal kepada anda. Ini merupakan podcast yang diberi nama sebagai Buka Cerita. Dengar betul-betul, podcast Buka Cerita. Dan insyaAllah segmen ini sebagai julung kalinya sebagai pioneer untuk podcast saya setelah ditekan-tekan oleh kenalan saya dalam 2 tahun, 3 tahun. Dan akhirnya Hisham Saleh, kau ada podcast sekarang ni. Okay, podcast Buka Cerita. Alhamdulillah. Okay, podcast Buka Cerita ni, setiap tetamu yang kita bawa, kita akan bongkar pelbagai sisi, provokasi, cerita seram, cerita sedih dan juga pelbagai lagi latar belakang lah mengenai career ataupun lifestyle kehidupan mereka. Dan untuk awal ini, boleh tak kalau awak semua bantu saya untuk like, untuk share dan juga dalam masa sama subscribe untuk podcast Buka Cerita ini. Mudah-mudahan ini merupakan permulaan yang baik untuk Hisham Saleh setelah 16 tahun saya menjadi pengacara bro. Okay, lepas tu saya bercuti. Sampai sekarang terus bercuti. Bercuti selama-lamanya. Tapi ini kita tampil. Kita buka cerita dengan tetamu saya yang pertama, iaitu Solihin, Tuan Solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bro, 16 tahun sebagai pengacara di TV. Selepas tu saya terus stop sampai sekarang, lebih kurang 4-5 tahun. Nervous saya lain macam. Bro nervous tak? Wish, nervous betul ni. Ini podcast pertama ke? Podcast pertama. Semua hidup. Waktu saya call you ataupun saya text you, apa perasaan you bila kata, Solihin, nak join jadi aku punya guest tak? Dia rasa memang nak. Tapi takut tu, lain macam takut tu yang ada delay sikit. Kalau pasal reply tu delay sikit tu. Nak tulis padah. Oh, tulis padah. Nak tapi takut macam tu. Kan? Dan lepas tu kita datang kat sini, dia punya debaran tu lagi lain macam. Betul. And especially bila dah duduk sini, ada mic, nampak semua ni, lain. tapi kita boleh jalan Boleh. Kita boleh buka cerita terus. Buka je. Okay. Bukan apa tahu, saya kena ambil spirit daripada kawan saya ni. Sebabnya kalau saya cakap seorang mati kutu bro. Betul. Habis. Sebab ini kalau you dah ada pengalaman sekalipun, dah 16 tahun you ada pengalaman. Saya sebagai pengacara di TV, pembaca berita, macam-macam rancangan dah saya handle. Tapi bila kita dah tinggalkan, dia punya rasa tu lain macam. Tapi hari ni bukan cerita pasal saya sebagai bekas pengacara TV. Kita nak cerita kepada semua, buka cerita tentang Tuan Soleh ini sebagai seorang ejen hartanah, antara orang yang ditakuti, yang akan kita lari apabila mereka muncul di mana-mana shopping mall. Betul. Betul. Memang nampak korang lari. Nampak Kalau you all semua ada kat booth dekat mall tu, betul, you all macam geng-geng credit card lah. Kita akan try untuk avoid you all sebaik mungkin. Tapi betul, kita akan avoid you. Bila kita nampak you guys pandang tu je, kita pun pandang. Okay, baru pusing ambil brochure nak datang balik, dah hilang. Kan? Apa perasaan korang bila nampak kita orang macam lari? Itu dah biasalah. Saat kita pun before that pun kita memang ada macam tu juga. Kadang kita nampak orang jual credit card dekat booth-booth pun, kalau nampak orang nak approach memang kita mengelak lah. Selalu itu memang biasa. Jadi kesian, kan? Bila kena kat diri sendiri, rasa pula. Rasa kan? Tak apa bro, jalan kehidupan mesti diteruskan. Okay, Tuan Solihin usianya baru 39 tahun, isteri seorang, anak seorang. Anak umur berapa? Anak umur 11 tahun. Anak umur 11 tahun, 39 tahun. Dan sekarang ini lebih kurang dalam 14 tahun sebagai ejen property. Itu terms ejen hartanah. Ejen hartanah. Dan ada background degree industrial design daripada UTM Malaysia. Betul. Degree tu jadi ejen property related tak? A bit. Dia kalau tengok on paper memang tak related. Tapi apa yang kita belajar, konsep semua tu memang banyak benda kita boleh apply jugalah sebenarnya. Boleh apply. Dan after that, lepas saya difahamkan, saya buat study ni. Kalau salah you betulkan macam Solihin ni, dia selepas dia menjadi dia habis graduate, you bekerja juga sebagai engineer. Betul. Wow, dan waktu tu income you dah lebat dah. Betul tak? Starting biasa-biasa lah as baru graduate. As graduate. Then along the way tu kita mula improve lah. So you pernah reach sebelum jadi ejen hartanah lebih kurang dalam 13 ke 15 ribu sebulan.
I can say that. Lebih kurang amount tu, betul. Dah lebat dah bro, waktu tu bujang lagi kan? Masa tu baru kahwin. Masa tu baru kahwin. Oh, so you kahwin awal? Kahwin awal. Okay, cinta pandang pertama lah. Betul. Belum pandang lagi dah jatuh cinta. Pandang dah jatuh cinta. Okay, a bit kita dah tahu you punya introductions. You orang Shah Alam, wife you juga orang Shah Alam. Betul. Okay, itu klise lah untuk mana-mana podcast untuk kita introduce kita punya tetamu. Okay. Kita nak tahu sedikit lah pasal you punya profile. Now, kita buka cerita sekarang ni tentang you punya perjalanan menjadi seorang ejen hartanah. Alright. Kan? Tadi dah ada degree kan? Solehin dah ada degree. And then lepas tu you bekerja sebagai engineer. Lepas tu you ada lagi few career. Dan saya difahamkan you bekerja sebagai part time untuk ejen tanah terlebih dahulu. Betul. Okay. Apa point yang menyebabkan you nak jadi buat part timer sebagai ejen tanah? Alright. Cerita dia sebenarnya macam ni. Saya buka cerita Okay. Masa tu gatal lah nak kahwin Nak kahwin, so nak kumpul dana lah, fund untuk kahwin. Okay. Masa tu tengah fikir apa benda yang boleh buat nak dapatkan lagi additional income yang senang, yang tak perlu nak jumpa ramai orang. Sebab for your info, saya sebenarnya introvert. Okay. Seorang yang introvert. So memang tak nak jumpa ramai sangat orang. Okay. Dan masa tu tengah fikir apa yang boleh buat. So masa tu decided memang sales lah. Tak jumpa orang Tak nak dan jumpa senang. orang. Senang. Bukankah dua-dua tu susah untuk jadi ejen property? Betul. Tapi lepas dianalisa, okay, benda yang senang nak dapatkan duit ialah sales lah. Okay. Okay, kita buat sales. So bila dah decide nak buat sales tu, kita tengok pula produk apa yang senang dan tak perlu nak jumpa ramai orang dan boleh dapat income yang tinggi lah. So masa tu memang ada jual kereta atau jual rumah. Mindset dah kata memang income tinggi. Income tinggi yang boleh dapat dalam masa yang cepat saat nak kahwin Okay. So masa tu sama ada jual kereta atau jual rumah. Okay. So kita start explore jual rumah dulu lah. So dan kita tengok iklan-iklan masa tu, tengok dekat Job Street, Iklan sebagai? ejen hartanah yang boleh buat secara sambilan. Oh, you kena apply tu dululah. Bukan simply pergi rumah orang nak jual tu tak kan? Bukan. Okay, Kita kena join dulu. Okay. Satu agensi hartanah. Okay. So masa tu pun tak berapa faham lagi lah. So kita explore. Jumpa dengan this one team leader daripada satu agensi dekat Petaling Jaya. Dia pun explain lah. Okay. Dia explain pasal ejen hartanah, pasal boleh buat secara part time. Okay. So masa tu memang ada kerja tetap, memang tak nak lah. Kau boleh tak nak disturb kerja tetap tu. So nak buat benda yang boleh buat secara part time. Ingat lagi tak dekat mana jumpa? Dekat office dekat Petaling Jaya. So one by one lah? One by one. Okay. One by one dia explain, dia cerita, then dia share projek-projek yang rumah-rumah yang kita boleh jual. Okay. Di bawah dia punya agensi tu. So berminat lah. So bila berminat, kita pun decided okay, why not give it a try, kita cuba join. Dan masa tu ada beberapa projek. Salah satunya projek kita jual projek apartment dekat Cyberjaya lah. Okay, masa tu dia kira jual macam goreng pisang panas. 14 tahun yang lepas Okay. Macam jual goreng pisang panas, kita jual tunjuk gambar je. Itu buka booth ke? Tak buka booth pun. Dah tu you dapat customer? Kita buat online, kita gunakan Mudah. Okay. Jadi mereka contact you lah. Banyak leverage pada Mudah. So kalau yang berminat, kita akan bawa jumpa ke sales gallery lah. Okay. First customer yang you ingat? Yang beli tak beli tu tak kisah. Betul. Yang the first yang you approach, yang dia approach you ataupun you approach, betul. dan you berjumpa ke explain, ingat lagi? Ingat lagi. Okay. Dia klik kat itu punya iklan dekat Mudah. So dia pun tanya. Dan kita pun share details pasal projek tu. So kita ajak jumpa, View. explain. Okay. Masa tu nak viewing pun tak ada, rumah contoh semua tak ada. Oh, rumah contoh tak ada lagi? Projek ni kita jual tunjuk gambar je. Wow. Kita tunjuk gambar je. Wow. Dan Okay. agak senang lah masa tu nak jual rumah. Okay. So dia beli ke tak? Yang first tu tak beli. Okay, gagal. First tu gagal. Gagal. Okay, First dia dah gagal macam. Okay. First dia gagal. Okay, bila first dia gagal, what do you feel? Give up? Tak give up juga. Sebab Jujur tak give up? masa tu tak give up lagi. Sebab masa tu kita ada dapat beberapa Ada list lah? list. Okay. Just nak jumpa. Tapi perjumpaan pertama tu tak berjaya. Okay. So kita cubalah. So bila dah beberapa percubaan tu, kita dah mula dapat berjaya jual. Okay. So daripada situ confident tu mula
tinggi lah. Okay. Okay. So the first customer yang you jual rumah berapa dan berapa commission you? Yang tu kita jual apartmen dekat Cyberjaya, harga dia 200,000 lebih macam tu. Okay. Commission dalam 3,000 4,000 macam tu. Wow. Untuk Not satu bad. kes berjaya, betul. Lama dapat? Ambil masa lama juga nak dapat. Mungkin lepas dah jual tu ambil masa dalam 6 bulan. 6 bulan baru dapat 4,000? Betul. 6 bulan baru dapat 4,000. Tapi waktu tu masih lagi adik-adik, bukan adik-adik, maksudnya Masa tu masih ada kerja. Amatur. Masih amatur. Amatur, macam orang tak pandang lagi kan. Betul. Tapi semua saya berjaya waktu tu. Masa dah start tu Masa saya tu, berjaya. masa tu memang buat saya berjaya. So apa tahu, ni nak beritahu pada kita punya penonton. Okay. Kita nak beritahu penonton semua. Solihin ni, kalau TikTok dia, saya promo sikit lah kan. Oh, terima kasih. TikTok dia adalah Cyberjaya Property, dan di situlah saya jumpa dan saya kenal dan saya explore dia, dan selepas 4-5 tahun dia melayan kerenah Hisham Saleh. Kalau kawan-kawan kenal lah saya Hisham Saleh macam mana, dia memang saya ni seorang yang sangat detail lah. Betul. Saya jenis yang cerewet, yang kita nak duduk lama kan. Dan banyak juga rumah kita dah pergi kan. Betul. Kan? Dan akhirnya the last house terus kita settle down, loan lulus 3 hari. Alhamdulillah. Tu memang rezeki Allah lah kan. So kesabaran dia lah. Okay, tu nanti kita cerita. Boleh. Kedua. Okay, kat mana kita tadi yang awak punya first 4,000 nanti semua, you all tak ada basic kan? Tak ada basic, kita memang purely commission saja. Oh serius Ada sales, ada hasil. Okey, Itu. Tak ada faham. sales, macam tadi yang first customer tu tak ada, tu memang kita tak dapat apa-apa. Okay, saya ingat dah. Tadi kita stop dekat awak dikenali sebagai Cyberjaya Properties. Betul. So kiranya orang luar tak boleh kacau awak lah kan? Bukan tak boleh kacau. Okay. Bukan tak boleh kacau. Dia sebenarnya pasaran yang terbuka lah. Okay. Cuma nak share dulu masa saya start jual dekat Cyberjaya tu memang tak ramai ejen. Ramai ejen yang jual, jadi memang antara yang tak awal lah jual dekat rumah-rumah dekat Cyberjaya ni. Dan sekarang ni bila demand yang memang sangat tinggi sekarang ni kat Cyberjaya, dan ejen pun mula ramai lah yang masuk ke kawasan sini, yang jual juga area kawasan sini. Tak ada masalah untuk ejen-ejen lain jual juga. Jujur ke? Betul, jujur. Serius. Sebab saya nampak raut wajah tu macam jangan kacau tu. Ini kawasan aku weh. Aku Abang Long, Cyberjaya Property. Boleh. Okay, boleh. Okay, right. Kita terima. Tapi betul, Soleh ni alhamdulillah saya kenal dia. Dia seorang ejen yang pada saya sebab apa? Saya banyak berurusan dengan ejen-ejen yang lain. Saya memang tak gemar kalau ejen tu sentiasa push saya. Cik Syam, bila lagi nak hantar dokumen? Cik Syam, bila? Every day aku nak dengar bila kan. So macam dia just introduce, kalau saya nak, dia kata nak free view, dan dia masa dia alhamdulillah very flexible. Saya kata okay, petang ni aku nak pergi tengok kod 2. Boleh. Saya muncul dah. Okay, so that's good about Soleh lah. Sebab tu dia boleh jadi kata sebagai Taiko di Cyberjaya ni kan. Congratulations to you. Taiko tak Taiko pun you dah terima banyak anugerah juga kan bro? Betul. Antaranya yang you rasa wow, tak sangka lah. Dulu aku ni biasa je. Now aku berada dalam kelompok 100 yang terbaik di Malaysia. Di Malaysia, betul. What was the anugerah tu apa? Kalau dalam agensi sendiri, saya ada menang 2 tahun sebagai champion. Wow. Sales champion tahun 2019 dan 2021. Dan juga pada tahun 2021-2022 tu saya terpilih sebagai salah satu daripada 100 ejen tanah terbaik di Malaysia. Okay. Itu calon sendiri-sendiri ke company calonkan? Company calonkan. Company. Tak, bukan apa tahu. Sebab sekarang ni banyak je yang individu yang mencalonkan Betul. diri sendiri kan. Betul. Kan. Dia Yang ni pun saya tak tahu. Dapat. Okay, alhamdulillah. Wah, that's good. Dan you dah kiranya mengharumkan nama you punya company lah juga betul. kan. That's good for you. Okay, now kita deep sikit. Kita nak buka cerita tentang PL, perangai customer Solihin. Alright. Saya yakin awak dah berjumpa beribu orang yang nak deal. Oh, Cik Solihin, saya sukalah rumah tu. Cik Solihin, ada diskaun tak rumah ni? Betul. Cik Solihin, rumah ni bila siap? Cik Solihin semua kan. Okay. Daripada seorang introvert, you nak kena entertain pelbagai ragam manusia yang pelbagai soalan-soalan yang rasa macam
kau dah tanya kau soalan ni hari tu, kau tanya lagi. Contohnya akulah. Aku Solihin, mana gambar? Hari tu saya dah bagi gambar dan nak gambar lagi, apa benda kan. Tapi alhamdulillah dia keep on giving kan. Saja nak bagi ujian kat dia kan, dia maintain, jaga saya ke tidak kan. So apa antara moment you dengan you punya klien yang you rasa macam, kita cerita yang best-best dulu lah. Okay. Yang best-best dulu, antara yang top pada you. Saya dalam industri ni dah 14 tahun. Okay, so memang dah jumpa, boleh kata ribuan jugalah. Okay, ribuan juga pelanggan dalam 14 tahun ni. Ada yang beli dengan kita, ada yang tak jadi beli. Okay, so itu memang biasalah. Bila orang nak beli rumah, dia akan tengok survey semua tu. So kita dah memang dah jumpa beribu pelanggan. Okay, dan alhamdulillah banyak juga yang beli dengan kita. Okay, banyak juga yang beli dengan saya. Banyak juga detik-detik manis lah. Okay, sebab alhamdulillah banyak yang daripada pelanggan-pelanggan ni, pembeli-pembeli ni banyak yang memang senang nak berurusan. Okay, senang nak berurusan, yang memang tak datangkan masalah lah. Okay, so macam tugas saya senang, saya share maklumat, saya share projek-projek rumah yang ada, bawa tengok viewing. Okay, kita jawab any concern, kita akan cuba address. Lepas tu kita akan bagi juga pendapat kita. Dan kita akan bantulah dari segi pembelian rumah, dari segi pinjaman, okay, dari segi urusan lepas pembelian. Okay. So yang paling best yang mana? Yang paling you rasa paling senang gila berurusan dengan you punya klien? Tengok-tengok dia terus sign. Betul. Memang ada kita bawa klien ni datang tengok rumah, memang dia terus kita bawa tengok beberapa rumah lah. Macam saya selalu memang, sebab saya jaga area Cyberjaya dengan kawasan sekitar. So every time kita bawa rumah, kita memang bawa tengok beberapa projek atau beberapa rumah. Okay. So pada bawa tengok beberapa rumah tu, dia pun dah boleh terus decide. Okay, terus decide untuk proceed dengan unit yang mana, rumah yang mana. Okay, so lepas dah decide tu, dia hantar dokumen kepada banker lah. Okay. So hati dah berbunga lah. Hati dah berbunga-bunga lah waktu tu. Dah tahu dah, aku dah dapat dah sekian-sekian kan. Dah boleh nampak sinar dah. Okay, kalau dulu you punya commission 6 month, at least 4 to 6 month untuk tapi sekarang ni saya lebih sebab because you punya profile dah lebih tinggi, so you akan dapat lebih cepat. Kalau sekarang ni kita ada agensi kita ada tawarkan advance commission. Okay, kalau dulu kita tunggu developer bayar kepada agensi, baru agensi bayar kepada agent. So along these years, agensi kita slowly improve lah. Okay. Improve. Dan sekarang ni dah ada advance commission. Dah tak perlu dah nak tunggu 6 bulan lama masa tu. Alhamdulillah. Lepas dah berjaya je, sign loan, sign agreement dengan lawyer, kita dah boleh claim advance commission. Jadi mudah lah sikit. Tak adalah rasa menunggu lama tu. Kan, betul. Okay, on the pengalaman yang kurang best dengan you punya klien, itu kita simpan. Okay. Saya nak bawa ke belakang sikit. When you talking about you punya income tadi tu, awak dah ada once you dah decide untuk buat full time sebagai agent property kan, so surely you kena pastikan you ada income setiap bulan untuk satu you punya kos perbelanjaan, you punya commitment, everything semua. Agent property you tak ada basic. Tak ada basic. Wife you tak kerja dah. Betul. So pernah tak melalui zaman-zaman yang mana aku tak ada langsung lah masuk RM1 pun? Okay, itu memang tipu lah kalau kita kata tak ada melalui zaman tu. As macam kita mention tadi, property agent kita ni memang purely commission. Tak ada basic. Okay. Ada case yang berjaya, adalah income. Okay, walaupun klien tu beli rumah tapi katakan loan dia tak lepas, ataupun dia cancel lepas tu, tetap tak ada income dari situ. Okay. Dia bila yang klien dah loan approve, sign dengan lawyer dan dah proceed maknanya, dah berjaya, itu baru kita boleh dapat commission dari situ. Okay, so memang ada masa, ada bulan yang kita dapat income yang tinggi. So berapa lama yang pernah bulan-bulan yang you tak ada income? Ada bulan kita tak ada income langsung. Mungkin paling lama dalam 4 bulan macam 4 bulan? 4 bulan kosong. Sakit. 4 bulan? 4 bulan. Makan apa tu? Alhamdulillah masih makan nasi lagi. Yelah, sebab mungkin kalau awak jenis yang menyimpan, kalau jenis yang dapat duit daripada langit tu, betul. Dia terus belanja, kalau duit dalam bank tak ada, macam mana? Memang sakit je tu. That's why kita exporter agent ni kita kena ada financial management. Okay. Kita dah kena jangkakan ada bulan-bulan yang
sepi macam ni. So you kena tahu untuk istilahnya dalam bisnes kita perlu ada risk management. Betul, risk management. And risk management, so you dah tahu dah so what happen Betul, next. betul. Oh, dalam masa 40 tu. Tapi dalam tu okay, 1 bulan tu you tak ada income. Okay lah, fine lagi lah kot macam alah, it's normal lah. Betul. Masuk 2 bulan. Confirm bro, you akan rasa Masuk 2 bulan dah cemas dah. demoralize semua. You akan rasa macam rendah, give up semua kan. Bulan 3, bulan 4 kan. 3 Balik rumah bulan, tengok 4 muka bulan, isteri, muka anak. Memang Down rasa lah. tertekan lah. Memang rasa down. Masa tu memang rasa kadang ada rasa nak give up pun ada juga. Okay, kadang-kadang rasa nak give up. Kalau boleh you share dengan kami, down to level mana bro? Sebab saya tak berada dalam you. Sebab saya membayangkan, yelah kan, sebab you tiba ada dapat duit. Betul. Lebat. Tiba-tiba dalam 4, 5, 6 bulan tak ada duit langsung. Dan dengan komitmen, level dia macam mana? You terduduk kat tepi sudut ke? Memang Bawa diri ke? memang sampai ada masa menyendiri lah. Okay, sorang-sorang. Dan fikir apa my next step. Okay, fikir macam mana nak keluar daripada masalah ni lah. Okay, so memang tahap stres macam tu lah. Sebab apa? Orang tak beli? Sebab dia bukan orang tak beli. Sebab memang sentiasa dia ada orang beli rumah. Macam dengan saya, sentiasa ada orang beli rumah. Cuma ada banyak kes yang loan dia tak lepas. Ada banyak kes yang klien tukar fikiran. Ada banyak juga kes yang klien MIA lah. Lepas dah beli, booking, lepas tu dia hilang. Itu memang selalu berlaku juga. So dalam dia 4 bulan tu memang berturut-turut kena macam ni. Cancel money booking tu cancel. Loan tak lepas. Jadi memang sakit masa tu. Isteri you? Sedaya upaya saya cuba sorok sebenarnya benda ni. Oh, Saya cuba sorok, so you tak beritahu, okay, Tak wahai beritahu, isteri, so ini Okay. cerita. Sedaya upaya cuba sorok. Okay. Tapi Tapi by right dia boleh hidup juga. dia memang dia boleh tahu, nampak stres tu kadang boleh nampak obvious. Ya. Yeah. Okay, cuma dia tak ada nak tambahkan saya punya stres lah. Bagus. Okay, dia memang memahami, alhamdulillah. Dia memahami, dia cuba support. Okay, then alhamdulillah paling lama 4 bulan lah. Okay, bulan kelima tu alhamdulillah dah dapat sales yang berjaya lah. Saya nak lontarkan ayat the very high punya grammar kan. Sebelum kita nak berehat sekejap, saya ada bagi satu soalan dia dulu kepada awak semua kan. Berikan satu sikap customer yang buat awak rasa kau ni dah kenapa? Faham tak? Level macam, sebab saya rasa Solihin bukan seorang yang pemarah kot. Betul. Dan awak seorang yang kalau tengok wajah, tengok karakter yang selama saya kenal, awak seorang yang baik hati. Awak bukan senang nak melenting. Betul. Saya pernah je try. Saya kadang-kadang saya suka try. Saya saja dia melenting ke tak? Kalau dia tak melenting, okay, this is the right man untuk nak uruskan aku punya rumah. Sebab saya, kalau dia melenting, okay, ini kalau aku ada masalah di rumah ni, confirm dia tak akan contact aku lagi. So ada tak satu sikap daripada mana-mana you punya klien-klien ataupun siapa yang sebelum ni yang buat you rasa macam ini betul-betul mencabar lah. Satu sikap dia. Sebelum kita berehat. Okay, I think this one memang realiti dalam dunia tanah. Kita akan ada klien yang kita akan bawa tunjuk rumah. Kita dah explain semuanya, dah ada unit yang dia suka semua tu. Tapi in the end dia beli dengan orang lain. Okay, kita stop ini dan kita nak berehat sekejap. Tarik nafas sekejap ini cerita ni panas ni. Dah penat-penat you entertain, tiba-tiba orang lain pula dapat commission je kan. Okay, kita jumpa selepas ini. Okay guys, podcast Buka Cerita kembali lagi dan sebiasa saya minta lah awak semua untuk tolong terus support saya. Ini merupakan podcast yang pertama saya, julung kalinya podcast Buka Cerita. Bantu saya untuk subscribe, like dan juga share. Mudah-mudahan podcast ini juga akan menjadi satu landasan untuk anda nak explore, mengetahui banyak lagi sisi-sisi yang berbeza sama ada dari sudut career ataupun dari segi lifestyle. Okay, kita teruskan bersama dengan tetamu saya yang pertama, iaitu Tuan Solihin, seorang ejen hartanah yang sememangnya cukup sinonim dengan Cyberjaya Property dan ini mungkin rumah impian. Buat suara sikit baru yang tu. Ini mungkin rumah impian anda. Sebab itulah saya contact dia. Sebab sekali kalau dia buat video, bagusnya kalau tengok dekat TikTok Solihin ni, dia punya video dia nampak lah dia punya inisiatif tu dia betul-betul serius untuk buat the content itself. Dia bukan sekadar macam, sebab tapi best tau tengok TikTok you all punya geng-geng agent property kan, macam-macam style. Betul. Dah jadi content creator. Ada yang
Okay. Siapa? You punya budak kan? Betul. Siapa nama dia? Rahimi. Okay. Macam Muhammad ni okay kan. Seorang ni, ni mungkin rumah impian anda. Ada lagi apa ada lagi tak yang tagline kawan-kawan Speed anda buat? tour. Speed tour ya, macam apa Betul. sungguh Berapa kan? saat je settle. Settle kan. But that's good lah. Means kita dapat lihat dengan content macam tu, buat orang lebih tertarik lah. Rather dia macam kita buat secara traditional sangat kan. Okay, we back tadi kepada yang cerita yang sebelum kita berhenti. Awak mention pasal awak dah introduce, awak dah spend masa, awak dah whatever semua. Dan akhirnya dia beli dengan orang lain. Betul. Wih, sakit bro. Sakit. Kita dah introduce projek tu, kita dah kenal, kita dah share. Kita dah buat viewing. Kadang bukan sekali, kadang 2-3 kali juga kita buat viewing. Okay? Kita dah bantu kira calculation semua. Tapi in the end, kita dapat tahu beli dengan orang lain. Sebab tahu? Boleh share ke? Tak boleh share? Sebab tak ada sebab yang definite, tak ada sebab yang pasti. Okay. Tapi bila kita kadang-kadang kita klien tu tak beritahu pun. Alih-alih dia senyap ataupun dia kata dia tak berminat nak proceed. Tak berminat. Okay. Then kita dapat find out sebab dalam dunia hartanah, jadi kalau jual certain project atau jual certain rumah tu, memang kita dalam circle yang sama je lah. So kita kadang memang kita boleh find out. Oh, tengok nama ni ada beli. Tapi viewing semua dengan saya ni. Lepas tu kadang ataupun paling lambat pun kalau kita jual projek baru, kadang dia under construction. So lepas tahun lepas 2 tahun baru siap. Kadang lepas dah siap, tengok ada dia dekat taman perumahan tu lagi sakit. Tapi in one part itu memang hak pembeli lah. Betul. Itu memang hak pembeli. Betul. Tapi dari segi moralnya benda tu tak berapa bagus lah. Bukan tak berapa bagus, memang tak bagus lah. Memang tak bagus. Kita kena ambil dua perspektif kan. Satu dari segi etika kita, sebab kita dah minta seseorang contoh solehin yang manage. Tapi kalau dari satu sudut, yes, itu memang hak awak. Cuma kita ambil yang etika lah kan. Betul. Kita punya adab kita dengan orang. Sedih kan. Tapi it's okay lah. Soalnya awak pun mesti percaya kalau satu rezeki dia ambil, banyak lagi Betul. datang. Itu yang saya percayalah. Cuma kadang-kadang rasa tak sangka lah. Sebab selalunya bila beli rumah ni, memang benda yang kita beli untuk, especially kalau nak duduk sendiri, kita beli untuk keluarga semua tu. So sayanglah kalau dalam proses beli rumah tu kita ada buat benda-benda macam ni, memang rasa sayang sangat macam tu. Okay. Bad side satu saya dah keluar lah, bad side of the customer kan. Ada lagi tak yang customer yang you pernah berdepan kok customer yang berkenalan lebih ke? Rupa-rupanya bukan nak beli rumah sangat pun nak berkenalan dengan Solehin. Ada juga macam tu. Oh, serius? Ada. Ya, malam-malam mesej lah. Malam mesej ada nak datang tengok rumah. Okay. Tapi bila dia dah mula nak tahu lebih lanjut tu, kita bukan pasal rumah, dia nak cuba saya tu, kita pun mula stop lah. Market tinggi. Dia tahu ni mesti banyak income. So you like tengok video kita banyak sangat. Macam tu lah. Layan ke tak? Tak layan. Tak layan. Kita tahu je, kita stop. Sebab kita memang fokus energi kita untuk bantu orang beli rumah. Jujur Jujur. Alhamdulillah. Jujur. So ini satu Malaysia dengar tengok awak ni. Tapi Soleh ni karakternya insyaAllah. Tapi itulah cabaran ni kan. Macam saya sendiri pun hari-hari je ramai je orang DM, message semua kan. Tapi bila mana dah nampak ayat-ayat yang kita boleh rasa kan, on the dot saya block je. Saya memang tak ada macam Waalaikumsalam, tak apa, terima kasih, tak ada. Saya tak malah fikir, saya terus block. Senang cerita kan. Okay. So sebut pasal you punya geng-geng ejen hartanah ni, ada berpuak-puak bro? Sebab you all macam ada macam community, ini kawasan aku, ni kawasan dia, ni kawasan tu. Lepas tu kalau ada dia memang ada macam kita punya team pun, kita memang banyak buat kat area sini. Okay, so bila ada team lain yang baru masuk, so kita pun boleh tengok lah. Oh, kompetitor ni. Okay. So you all kena agresifkan dari segi punya marketing lah. Betul. Kita, apa yang kita fikir, kita kena improve lah kita punya positioning, kita punya branding, supaya kalau orang mesti nak cari rumah dekat area sini, memang dia cari team kita juga. Itu kiranya kerjaya ni telah berjaya membuatkan you daripada introvert kepada extrovert. Sebab saya rasa kalau you maintain lagi dengan kategori introvert tu, bermaksud you tak akan buat video konten, betul tak? Kan naikkan fly apa drone, kan?
sebagai introvert yang berjaya, dia memang sometimes you kena switch off. Okay, untuk sebab kita sekarang tak nafikan dalam dunia sekarang ni, dunia marketing sekarang ni, Yeah. banyak main dengan content, especially video marketing. Yes. Okay. So nak tak nak memang kita kena exposekan diri kita juga. Okay, untuk nak dapatkan hasil macam kita mention tadi. Ada jualan, ada hasil. Okay, so nak dapatkan tu memang kita kena exposekan diri. So sebagai introvert yang berjaya ni memang kena off sekejap. Masa buat content, off sekejap masa jumpa klien. Okay. Sebab jumpa klien pun tak boleh lah nak senyap je. Yeah. Kita nak kena explain, kita nak kena bayangkan, bagi dia bayangan macam mana kalau bila dia uli rumah kat situ. So kita off kita punya introvert punya sikap sekejap. Lepas dah habis tu semua, habis buat content, habis buat jumpa klien, on balik. Memang saya jadi introvert balik. Sebut pasal rumah kan, sekarang ni banyak sangat rumah. Lagi-lagi, okay, kita fokus untuk Cyberjaya itself, right? Okay. Dan rumah dia bukan harga kaleng-kaleng, bro. Betul. Rumah dia kalau tengok astaghfirullahalazim, 1 mil, 2 mil, 3 mil, semua macam tu kan. Ada ke orang beli rumah macam tu? Sebab projek tu banyak, bro. Betul. Bila kita tengok, memang sekarang tak ada nafikan, projek-projek baru memang banyak. Especially projek landed, Yes. even projek high rise pun banyak juga. Okay, tapi memang demand sekarang ni memang ada je. Memang ada. Pembeli. Betul, memang ada je pembeli. So tak ada lagi spesiasi macam kata rumah 1 juta tu bukan, ibarat itu harga standard lah sekarang ni, ibarat je. Betul. So income rakyat Malaysia besar lah. Memang yang banyak yang kita jumpa memang income besar-besar sebenarnya. Ya. Yeah. Sebab bukannya sikit you all punya property kan. Betul. So okay, it shows that satu benda yang good about the house income dekat Malaysia kan. Okay. So kalau dekat Cyberjaya ni, yang mana property yang laris gila dijual? Memang senang sangat lah kalau nak jual. Kalau sekarang ni senang nak jual ialah projek-projek baru teres 2 tingkat. Okay. Harga dalam lingkungan 800-900. Yang bawah 1 juta lagi memang senang nak jual. 20-70. Size 20x70 ataupun 22x70. Okay. 2 tingkat. Memang 4 bilik macam tu. Itu yang sekarang ni senang nak jual lah sebab demand memang tinggi. Okay. Banyak family yang baru nak move in Cyberjaya ataupun dia nak upgrade daripada kondominium, nak upgrade kepada rumah landed. So ada dalam price range macam tu. Bila orang dengar ada price range bawah 1 juta kat Cyberjaya tu memang automatik dia terus macam Betul. murah lah. Betul lah kan? Dia macam murah kan. betul, banyak juga yang ingat dekat Cybersub ke ni? Dekat Dengkil ke ni? Ya. Bukan, Cyberjaya. Tapi you all selalu gunakan terms 10 minit daripada geram juga aku kadang-kadang ni kan. Betul. You all kata okay 10 minit daripada center Cyberjaya. Betul. Dan yang selalu you all sebut landmark hospital lah. Hospital. Tamarin. Terus Lepas kamu tu di di Pulse. Betul. Kan 10 minit, 5 minit, alih-alih. No. 30 minit. 1 jam stuck dalam jam. Okay. Tu macam mana bro? Itu mungkin kalau yang projek-projek luar Cyberjaya lah. Dalam Cyberjaya selalu tak ada masalah macam tu. Okay. Yang luar Cyberjaya mungkin dalam Dengkil. Okay. Tapi dia Cyberjaya juga kan? Bukan Cyberjaya. Oh, dia bukan Cyberjaya. Cuma dia masukkan ayat Cyberjaya juga. Banyak ejen yang dia marketkan as ataupun marketkan sebagai Cyberjaya ataupun sekitar Cyberjaya. Satu lagi dia selalu guna 10 minit daripada IOI Mall. Betul. Memang ada ejen yang iklan macam tu lah. Itu kalau tak jam. Betul. Kalau semua cuti hari raya, cuti Tombol Jalan Cina, kosong. yes. Sebab kalau daripada sini, kita besar ni pun dekat area Cyberjaya. Kalau kita nak pergi ke Gamuda Cove tu, kalau tak jam, memang tak sampai 10 minit sampai 10 pun minit. dah sampai. Betul. Tapi kalau jam, kan. Okay, kita pergi kepada next, bukan topik lah, segmen. Okay. Saya nak tahu pengalaman you, sebab kalau ada benda-benda yang mungkin orang ramai tak tahu lagi pasal kehidupan ataupun life kerjaya lah ya, sebagai agent property, ada tak benda-benda yang you boleh share kepada kami? Ibaratnya itu adalah antara FAQ banyak daripada orang ramai. And contoh tak jadi jual tu normal lah. Everything semua tu kan. Ada tak benda-benda lain? Selalu orang nak tahu senang ke jual rumah ni. Okay. Macam mana kita punya daily work schedule lah. Orang selalu nak tahu ya. So kalau macam kita property agent hartanah ni, dia yang bestnya ialah masa fleksibel. Okay, kita tak terikat dengan jadual kerja 8 to 5. 8 to 5, 9 to 5 ke. Okay, kita tak ada terikat macam tu. Okay. Kita selalunya kita akan cuba adakan rutin sendiri lah. Ya. Okay, macam myself,
masa sekian-sekian ialah masa untuk buat marketing, masa untuk follow up. Okay, so kena adakan rutin tu, tapi yang best tu kita tak ada terikat dengan spesifik masa. Okay, so biar agak fleksibel dan kebanyakan masanya kita akan ikut masa pembeli, masa klien. Klien nak viewing hari Selasa pukul 10, kita standby. Tapi bagusnya sebab you punya range you adalah di Cyberjaya. Betul. Rumah you sendiri pun di Cyberjaya. Betul. Jadi mudah untuk you nak here and there. Betul. Dekat situ kan. Senang kalau macam klien nak datang. Kadang-kadang ada klien dia nak datang on the spot ataupun dah on the way, dah nak sampai. Dia beritahu kita, memang tak masalah. Saya lah tu. Itu tak masalah. 10 minit lagi. Sedia berkhidmat. 10 minit lagi okay, sampai. Ada soalan tak? Tak ada. Jadi ada kat belakang kau, sebab muka-muka kawan-kawan kita kat belakang kamera ni dia nak cari rumah ni. Bagus. And you suka rumah landed ke apa? Landed ke kondo? Wah, tengok dia suka kondo. Saya tak boleh kondo bro. Sebab saya kalau di tingkat 1 sekalipun saya akan tengok bawah automatic shaking. Oh, gayat. Sangat. Sebab tu saya have to be in the landed house dekat situ. Faham. Okay. Pernah berdepan dengan customer ataupun klien yang marah-marah tak? So far Yang tak mencabar iman, tak ada? so far tak ada yang Tak ada? tak pernah kena marah teruk lah. Okay. Kena marah ada jugalah. Kena marah sikit-sikit tu ada. Sebab? Tapi benda yang mungkin sebab ada ketika yang kadang-kadang kita pergi rumah contoh show house mungkin berkunci. Okay, dan person in charge yang kunci tu mungkin tak ada, so kita kena tunggu Dia dah sekejap. datang. Dia datang lambat, so kita kena tunggu sekejap. So mungkin itu Dah bad sajalah. mood. Tak ada kena marah besar tu tak adalah setakat ni. Okay. Ada, ni macam tak logik soalan saya ni, tapi I don't know, ada hantu tak? Pernah jumpa tak apa-apa elemen yang tapi macam tak kena? Ada kena? Hantu tak ada, tapi saya ada satu pengalaman yang agak seram jugalah. Tak, ini berkaitan dengan tanah lah ni. Berkaitan dengan tanah. Okay. Tengah buat kerja tanah sekarang ni. Sekejap, meremang tak? Bila fikir balik Saya boleh rasa. Bila fikir balik memang meremang balik. Ada baca ayat buat ruqyah. Okay. Ni Okay. I think dalam 9 years ago, Okay. tengah jual projek banglo. Baru Okay. siap projek tu. Tak ramai lagi duduk kawasan tu. So kita nak bawa klien tengok satu rumah. Satu rumah banglo ni. Okay. Macam biasa memang saya akan datang awal. Just nak make sure rumah tu okay, nak buka pintu semua, make sure tak ada terkunci ke apa. So masuklah rumah tu. Bila masuk dalam, sampai ke bilik master, saya masuk bilik air master tu, dia ada bathtub. Dalam bathtub tu saya terkejut. Dalam bathtub terkejut. Dalam bathtub tu saya terkejut, saya tengok. Memang seram, nak cerita seram juga. Oh, meremang tu. Okay. Ada bangkai lah. Ada bangkai, ada Oi. tiga kepala anak kucing. 3 kepala anak kucing. Dengan ada bulu-bulu penuh dalam bathtub tu. Lain macam. Memang lain macam. Makin naik ni. Tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. Sini tak ada apa-apa kan? Sini clear kan? Tapi ni siang ni. Okay. Naik oh. Masa tu memang panik. Allah, apa je. Satu benda macam tu nampak depan mata. Dia macam baru lagi. Rasa baru juga tu. Okay. Satu tengok benda tu. Satu lagi klien dah nak datang ni. Mampus. Okay, so tutup bilik air tu. Klien datang, kita bawa tunjuk rumah. Tapi bila sampai bilik air tu, kita cakap memang pintu berkunci. Kalau bawa masuk memang rasa bye-bye. Okay, bawa pintu kunci. So kita tengok rumah lain, rumah bahagian lain semua okey. Bilik air tu je kita cakap kunci lah. Okay, so memang dah habis viewing tu, tak ada naik atas lagi dah. Klien balik, kita membelah. Kita keluar terus. Kita inform developer je. Ada benda macam tu. Memang lain macam. Ada betul-betul ada 3 kepala. anak kucing. Kepala je. Lepas tu bulu. Tengkorak ke apa? Macam kepala tengkorak. Ke memang Badan kucing tak mati dah? Badan tak ada. Oh, badan tak ada. Okay. Tapi bulu-bulu banyak. Bulu masih elok lagi? Bulu macam bulu elok lagi. Oh. Jadi memang meremang juga lah, masa tu seram juga. Ada lagi cerita lain? Selain pada yang tu, ada satu lagi ialah rumah banglo je. Kita bawa tengok tu. Okay, moralnya jangan beli banglo lah. Banglo ni dia ada rooftop garden. Okay, ya. Rooftop garden. So bila kita bawa viewing dengan klien tu, kita nak buka atas rooftop garden tu berkunci. Pelik. Selalu Pukul berapa?
Masa tu tengah hari je. Okay. Yang kita nampak tadi tu pun tengah hari juga. Macam waktu biasa je. Kita tak pernah terbayang kan, waktu biasa je. Yang tadi, yang baru ni pun bawa tengok naik atas nak buka rooftop garden tu berkunci. Okay lah, mungkin kunci ke. Cuba-cuba tak boleh buka. Okay. Then kita pun turun bawah balik. Okay, bila dah turun bawah, macam tiba-tiba rasa macam lain macam sikit. Lepas tu dengar bunyi pang, bunyi kuat. Bunyi kuat. Okay. Lepas tu klien dah balik, naik atas balik tengok pintu tu terbuka. Pintu tu terbuka macam tak ada orang atas? Tak ada orang kat atas. Rumah berapa tu tingkat? memang kosong. Berapa tingkat? Rumah 3 tingkat. Tu tiga-tiga lah. Tingkat 3, atas sekali ada Roof garden lah. Dia kira macam 3,5 tingkat. Yang setengah tu ada Rooftop garden. Okay. Okay, pintu ke rooftop garden tu yang before dia berkunci, tiba-tiba terbuka. Memang berkunci betul lah. Memang tak boleh buka langsung. Tak boleh buka langsung. Kita dah cuba-cuba tak boleh buka. Ada kunci tak? Tak ada kunci. Tak ada kunci. Oh, tapi memang tak. Oh, dia jenis yang lock macam tu Betul. Okay. Daripada dalam nak buka tak boleh buka. Okay. Padahal macam selalu boleh buka, tak masalah je. Dia tak boleh buka langsung. Okay, Bila kita dah faham. turun bawah, ada bunyi hentakan kuat tu. Lepas tu bila klien balik, kita naik atas tengok balik, pintu tu terbuka. Baik. Jadi memang masa tu memang rasa lain macam jugalah. Cleaner kot. Tak ada orang langsung. Kalau tak mesti saya boleh nampak. Memang rasa lain macam, masa terus keluar. Okay. Cancel lah klien tu. Klien tu tak tahu. Oh, dia tak tahu juga. Dia cuma dengar bunyi tu je. Memang kuat. Tapi masa tu kita tak naik atas balik. Dia dah balik, baru saya naik atas tengok. Naik juga. Saya nak tengok apa benda bunyi kuat tu. Tengok pintu terbuka. Itu memang seram juga. Itu ada dua situasi yang agak buat saya meremang jugalah dalam industri sepanjang 14 tahun saya jual rumah ni. Customer yang seram? Semua yang seram yang menyeramkan sangat tak ada. Okey, tapi yang Ada macam psycho tak? yang psycho dia. Okey. Contoh? Contohnya kita ada satu pelanggan yang agak dah berusia. Okey. Dia ada berminat nak beli satu rumah 3 tingkat corner. Okey, 3 tingkat corner. Lepas tu kita pun bawa lah tengok rumah. Okey, dia tu berminat. Dia nak beli. Okey, tapi dia nak tunggu duit dia. Dia tu dia nak beli secara cash. Okay. Okay. So kita pun layan lah. Lepas tu dah lepas beberapa bulan, dia masih kata tengah tunggu duit lagi, tapi dia datang viewing lagi. Okay. So kita rasa dengan klien tu kita dah spend masa setahun juga. Setahun? Satu rumah tu je? Ada few houses lah? Ada few houses. Okay. Okay. Tapi dia memang target satu rumah tu, satu rumah corner tu. Kita dah jumpa dia pun rasa dah 6-7 kali juga. Dia datang, setiap kali dia datang, dia kata tengah tunggu duit. Dia siap, selalu memang dia share. Dia pergi bank, dia share. Dia ambil gambar dia dekat bank. Oh, dia tunjuk. Dia share semua dia tu. Okay. Sampailah dah dalam masa setahun tu, dia kata duit dia nak dapat dah semua. Tapi akhirnya dia hilang tanpa Tak boleh di contact jejak. dah? Kita contact pun dah tak dapat dah. Orang ke ataupun bukan orang tu Itu tak sebenarnya? pasti. Tapi dah jumpa dia 7-8 kali juga. Tapi saya jumpa awak banyak kali juga kan? Betul. Tapi Tapi awak okey tak dengan saya? okey je. Okey je. Dia bukan apa tau. Kalau last time dia closing dengan saya, dia tahu saya very sincere lah. Saya beritahu pada saya punya agent. Saya kata saya nak rumah saya gated, saya nak rumah saya begini, saya nak ada land, extra land, saya nak itu ada ini apa semua kan. So dia dah tahu dah apa semua. So dia akan terus, dia tak buang masa lah. Nak bagi tahu rumah-rumah yang ada tapi tak menepati what saya ada, for me no point lah kan. Betul. Okay, tak sabar ni nak masuk rumah baru ni. Bila siap rumah saya? 1 tahun lagi. 1 tahun lagi kata itu 2 bulan. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi maksudnya bulan 6 lah. Tengah tahun depan. Tengah tahun depan lah. Bukan 1 tahun tu. 1 tahun lah kan. 7. Okay, lama lagi nak duduk. Okay, tak apa. Ada benda yang menyesal tak sebagai seorang ejen property? Sesalan tu tak ada sangat. Cuma mungkin rasa jika dapat putar balik masa dulu, mungkin ada harapan kalau dapat start lebih awal, lagi bagus ni. Okay, saya kira start lambat jugalah. Oh, kiranya tak menyesal to be as a agent property? Tak menyesal. Ramai Kalau boleh, kalau involve lagi awal tu mungkin lagi bagus. So, kira banyak tahun juga yang saya kira macam waste lah.
macam kerja biasa, lepas tu tak ada buat apa-apa selain daripada tu. Okay, kalau saya dapat libatkan diri dah tanah awal lagi, mungkin dah lagi banyak pencapaian saya dah. I couldn't say this is an easy ataupun hard job. Betul tak? Because dia agak subjektif lah. Betul. So the more you explore, the more you meet the clients, the more potential customer you akan dapat. Betul tak kan? So it's about you punya kerajinan lah. Betul. Yang saya suka pasal industri ni, dia bukannya rocket science. Okay. Dia bukannya susah nak kena fikir macam-macam. Tapi dia lebih banyak kepada usaha. Okay. Kita letak effort, insya-Allah ada result dia. Itu yang saya suka. Benda dah ada, tinggal you nak promo saja. You nak promote. Sebab macam mana pun macam saya kata tadi, rumah-rumah memang banyak. Tapi memang akan ada orang beli. Okay. Soalannya beli dengan siapa, itu saja. Katakanlah kalau saya nak jadi ejen hartanah. Betul. Dan saya nak duit lebat. So what should I do? Can you share me about 1 to 5 steps? First saya kena buat apa, second saya kena buat apa? First ialah kita nak establishkan kita punya branding. Saya kena license ke? Saya kena daftar ke? Kalau kita jual projek baru ni tak ada masalah. Kita jual under agency. Okay. Developer appoint agency untuk jual projek-projek dia. So kita boleh start dengan betul dulu. Projek baru maknanya projek yang under construction macam tu. Start dengan branding. Nombor satu start dengan branding. Kita kena establish kita punya branding. Okay. Then kita kena aktif lah. Okay. Aktif especially di social media sekarang ni. Kat mana saja bakal-bakal pembeli rumah ada, kat situ kita kena ada. Macam sekarang ni TikTok, Facebook, Instagram tu memang biasa. Yang terbaru Threads lah. Okay, kat mana pembeli-pembeli tu ada, kita kena ada kat situ. Dan kita kena sentiasa ada, sentiasa orang nampak. Okay, that's why kita kena ada kembangkan kita punya content, kena sentiasa ada, kena sentiasa aktif. Jaga circle kita. Okay. Yang ketiga ialah bila kita dah mula dapat leads, mula dapat klien yang berminat, follow up tu penting. Adakah seorang ejen property kena menunjukkan yang dia adalah seorang yang bergaya, big car, luxury, branded, handbag, Porsche, and then shoes, then to prove that I'm a successful property agent property? Masa starting, macam tu persepsi saya. So you akan tengok semua sini-sini macam tu kan? Betul. Masa starting memang dalam industri memang itu persepsi saya. Nak kena tunjuk kita berjaya sebab tu. Tapi bila kita dah start jumpa klien ni, sebenarnya diorang yang saya nampak lah diorang tak pandang sangat benda tu semua. Okay, yang diorang nak kita punya engagement dengan diorang. Diorang nak kita punya follow up dengan diorang. Okay. So tak ada masalah. Kita banyak juga ejen-ejen kita yang berjaya yang nampak biasa-biasa. Tapi dalam bank luar biasa. Betul. Kita tahu dia punya sales macam mana. Okay. Kita tahu kita boleh agak-agak macam mana commission dia orang, tapi daripada zahir dia kita tak nampak. Okay, make it short. The highest commission ever yang you pernah dapat? Dalam satu jualan tu dalam 50,000. 50,000? Dia dah terfikir dah nak jadi ejen property. Saya nak turun jadi anak buah. Boleh. And dengar bunyi sedap kan? Tapi it's not that easy bro. Betul. It's not that easy. Sekali-sekala ada sales yang amount tinggi macam tu lah. Alhamdulillah. Okay. So that's mean you memang kena letak M jugalah. You kena ada target. Betul. Tapi dalam masa sama dapat tak dapat itu nombor 2 lah kan? Betul. By right you kena ada target dekat situ kan? Betul. Macam target yang kita set ialah of course kita nak ada target commission bulanan. Tapi yang lebih senang untuk kita kira ialah berapa banyak appointment mingguan kita. Berapa banyak kita jumpa klien mingguan kita. Berapa banyak sales kita dapat close dalam masa sebulan. So benda tu yang kita selalu cuba keep track, kita cuba fulfill lah. I suka dengan point tu tadi, berapa ramai yang kita kerap jumpa, because the more we met, the Lagi more high chance. potential. Betul. The chance untuk kita dah dapat, which is this is a good tips brother sister sisters because kadang-kadang kita nak sukses tapi we just jumut kita seorang-seorang and then kita pretend macam okay, bila aku upload content, aku buat iklan dekat mana-mana social media, orang akan approach me. Betul. We are nobody. Betul. And unless you are somebody, insyaAllah lah dia akan help lah. Tapi kalau you are nobody, I don't think it will help a lot lah dekat situ. Ada benda-benda lagi miss tak untuk kita, kalau kita nak sembang yang mungkin orang luar tak tahu lagi apa you all punya pengalaman, apa kesusahan, whatever, kepahitan ke sebagai agent property? Kalau kita cakap pasal agent property, selain pada Jual rumah?
jual rumah. Okay. Masa tu memang fleksibel lah. Fleksibel, Masa tu memang okay. fleksibel. Lagi? Itu yang penting, yang kita gunakan masa kita yang lebih. Okay, sebab kalau kita tengok selalu bila kita kerja kalau kita kerja pejabat atau kita kerja biasa, Okay. sehari kita akan spend 7-8 jam. Yeah. Betul tak, untuk buat kerja And tu? doing the same Same thing. job, okay. Tapi yang kita nampak bila banyak orang join dunia hartanah, bila dia masuk dunia hartanah, dia tak spend that amount of time tu. Satu persepsi kata ejen hartanah ni bukan di kalangan orang yang ada good educations. Okay, Dululah. betul. Tapi nowadays saya tengok there's lots Betul. of yang degree holder, Betul. master holder, even doktor, Banyak, entitled betul. doktor pun become the angel property. Betul. So ramai kawan-kawan saya macam tu, macam saya pernah beritahu kat Solehin, saya kata, bro, I think I want to be one of your team lah kan. Tapi by right, I do looks like extrovert, tapi I'm introvert as well. Okay. To be honest with you. Dan maybe mungkin dah berada dalam zone selesa, so jadi benda tu jadi terlupa dekat situ. I tried once, macam ini bukan dunia aku ni. Betul tak kan? Kadang-kadang kalau dia bukan dunia kita, you buat sedaya upaya pun dia akan nampak Betul. too hard. Dia, tapi benda tu tak hasil, rugi lah kan. Okay, let's finish like this bro. You jawab spontan, you pilih je mana-mana antara dua jawapan ni kan. Rumah banglo ataupun penthouse bro? Banglo yang tak bantu. Okay, sebut pasal bahan tu tadi, I lupa sesuatu bro. Dulu saya ada view satu banglo juga. Okay, Ni banglo kan ni? Okay. Besar dekat area my house yang sekarang. And then the agent, the Chinese guy, dia bagus lah, very good to me, everything semua. Lepas tu, okay, tuan, jom I nak ajak you view satu rumah. Then I said, okay lah, we go then. I go with my wife. So rumah dia memang besar, landed, the extra land dia pun besar semua. Kat bawah belakang tu is swimming pool. Okay. Is a pool, is a big pool. Alright. And the house is not that expensive, to be honest with you. And the house is plus minus macam rumah I sekarang dengan you. So yang buat actus cancel apa tahu? Nampak biawak bermain-main dalam pool tu. Muka ejen tu dia dah cuak. Yeah. Biawak besar bro. Sebab kat belakang tu is a big bush yang semak yang besar sangat, yang memang no one cares. I don't know, tempat tu cantik tapi macam tak ada orang jaga. So artinya kat sini maybe a tips lah kan, sebelum you all bawa klien view rumah, especially banglo, check dululah. Check dululah, sebab benda tu memang terus bagi persepsi yang tak berapa Betul, cun lah. betul. Biawak bro, besar. Saya ni takut sangat dengan biawak. Okay, so rumah banglo atau penthouse, you go for the banglo. Duit atau masa? Masa. Serious? Masa paling So you should bahagia give me saya. money. Bagi saya masa. Oh, bagi masa. Okay, now you age 39. Betul. Apa umur yang you rasa you boleh jadi jutawan? Ke dah jutawan sekarang? Jutawan in term of asset mungkin dah. Kalau in term of Catch. mungkin ada How many years 4 to go? 5 years. 4-5 years to go. Kita boleh pinjam duit dia. And 4-5 years kita dah tahu dah berapa dah currently dia punya duit. Doakan. Oh, that's good. So it shows that, okay, kenapa saya tanya benda tu? Sebab saya nak beritahu pada ramai, especially untuk the youngsters lah, the Gen Zs. Gen Z sekarang ni dia terlampau memilih kerja. Betul. You know, I interviewed so many Gen Zs. My God, saya tak tahu macam mana nak define these people. They want big, but they cannot give big. Understand or not? And diorang tak passionate dengan kerja. Diorang sangat playful with their works. Dia tak serious nak grow. They want masuk-masuk, okay, I'm a degree holder, I'm a master holder, tapi English memang ke laut satu. Okay. I was like macam, oh, English tu teruk satu. Yang kedua, bila kita contoh, kita bagi satu soalan tricky. Macam mana you nak jual telekong I? I nak you jual telekong I ni, you pergi pada makcik tu, macam mana you nak jual? Oh, the answer was so basic. But yet you nak gaji terus basic yang sangat tinggi. For me, that's a problem now. So, shout out to pada Mr. Solehin. Sebab apa? It shows that even though you have the degree in industrial design, UTM, one of the best university dekat Malaysia, dan telah membuktikan bahawa even though you kerja agent property sekalipun, it give you a good income. Betul. So jangan pilih kerja dik. Kan kalau awal dulu kita tangkap agent property tak ada basic babe. Lagilah sangap kalau kalau you jenis yang mengharapkan basic tinggi. Ni related tadi lah kan. Tadi you don't minta terus 3,000, 5,000 basic kan, tapi zero experience, Tapi zero memang knowledge. ramai yang nak join agent hartanah, nak join my team pun nak basic
tanya basic ada tak. That's why. Boleh provide basic tak. Memang kita dalam industri memang kita purely commission lah. So what they respond? Tak ada basic, alah. Macam tu, is it? Tak terus hilang. Hilang kan? Hilang terus. That's it. Tengok member, tak perlu basic. Okay, that's good for you, man. Okay, berapa banyak rumah dah terjual setakat ni? Plus minus. Termasuk condos, apartments, Plus tahun. plus minus lah. Dalam 200-300 rumah juga. Whoa, not that easy, man. Serious ah. Betul. Kira babe calculator. Satu dia. Oh, that's good. From introvert managed to sell that Introvert berjaya. dalam masa 14 tahun for me. Oh, it is a good success for you, man. So I'm jumpa agent property betul lah, alhamdulillah. Okay. Ada terfikir untuk stop jadi agent property? Buat masa sekarang ni tak ada. Okay, tapi Ada age target? at this time memang tengah dalam proses nak kembangkan team sendiri lah. So you kembangkan tim. Kembangkan team sekarang ni memang dalam aim nak towards untuk kembangkan team supaya lebih banyak ada ejen-ejen baru yang berjaya. So in future mungkin nak kerja di sebalik tabir je. So you ada kelas lah. Kita ada provide training macam tu. So kita nak in future memang nak plan nak berada di belakang tabir, nak support all these agents saja. Training tu ada menari-nari atas kursi tak? Setakat ni tak ada. Setakat ni tengok video-video kita tak ada juga. Tak ada menari-menari. Okay. Tak ada. Tak, benda tu akan boost you punya semangat apa? Setakat ni belum lagi. Tak ada. Belum buat lagi. Yalah, budak introvert nak suruh menari-nari atas kursi memang tak lah kan. Betul. Keras dia menari dia. Keras lah. So it's just a very formal ataupun very casual punya meeting, meet up macam tu. Casual punya meeting. Dia best bila kita bawa tengok rumah-rumah kita jual semua tu. You dah ada seorang dah? Bakal? Betul lah. Lepas ni kita bawa dia tengok rumah pula. Actually best tau. Saya suka kalau macam introduce lah. Yalah, mungkin saya tak enter lagi, saya serius. Yalah, siapa nak bagi kan that amount dalam banyak bro. Tapi kita jangan tengok duit sajalah. Kita kena tengok effort nak dapatkan benda tersebut. Betul. Okay. Any tips kepada, I love to share to the Gen Zs lah. Sebab pada saya kita perlu bantu Gen Z. Sebab Gen Z sekarang ni kita tak boleh, it's really unfair lah kalau saya nak kata semua Gen Z macam tu. Tak. Betul. Ada je Gen Z, even my staff pun, saya ada lebih kurang dalam 13, 14, 15 staff lebih kurang. And they are all Gen Zs dan they are good. Alhamdulillah. I have a very good team. I have a very good staff. Dan it's really unfair nak kata diorang tak bagus kan. But yet, katakanlah kalau awak yang menonton video ni ataupun parents yang ada anak Gen Z yang mungkin nak mencari peluang kerjaya, yang saya boleh katakan ini is a professional career. Betul. Kan, it is a professional career. Kalau dulu mungkin macam tak lah. Orang nampak you all macam jual insurans, Betul. jual kad kredit apa semua kan. Now you all dah satu, bila tengok pula konten-konten tu, dia up level bro. Kan, bila tengok korang punya konten ni, serius lah korang punya konten macam kan. Betul. Kita So, nak cuba nampak profesional lah. any message yang kita boleh shout out kepada all the Gen Zs? I think more kepada macam mana kita Mikrofon dekat kita sikit. Okay. I think macam mana kita utilize itu punya masa, okay? Sebab budaya kerja sekarang dah berbeza. Kalau dulu kita agak normal untuk kita kerja keras daily sampai ke malam, which is sekarang ni memang dah tak ada. Kita nampak sekarang ni banyak orang dah Flexible lah. dah kerja memang just sekadar kerja, habis terus Okay. lupakan pasal kerja lah. Okay. So kita kena gunakan masa sebaik mungkin. Okay, especially kalau yang masih muda, okay, masih belum berkahwin, that is you punya opportunity lah. Peluang untuk gunakan masa, masa tu banyak, korang ada banyak masa, banyak tenaga. This is the best time untuk korang kerja kuat. At the same time, kena sentiasa improve. Satu ialah knowledge, satu ialah skills korang. Betul. Okay, kita kena sentiasa improve knowledge dengan skills. Tak semestinya dalam bidang yang apa yang korang buat, okay. Bidang-bidang yang lain macam sales memang sangat penting. Okay, sales punya skill tu sangat penting. Boleh aplikasikan dalam almost semua bidang. Dan juga kedua ialah teknologi lah. Yang terkini AI sebab tu pun kita kena master benda tu juga. Alright. Okay. Talking about sales kan, kalau saya buat iklan job, kalau ada satu sales tu, tak ramai yang akan apply. Yang lain orang akan apply. Sedangkan sales tu lah sebenarnya punca duit masuk Lubuk lebat. dia, Tapi persepsi sell aku kena jual sebab manusia tak suka menjual. Betul. Okay. So anyway, thank you very much bro. Okay. So Terima kasih for having me. my first
guest. Oh, kita dah macam bantal. Kita nak cover sebenarnya. Cover kan. Dah jadi tahan nafas ni. Tetamu saya yang pertama, Mr. Solihin. Thank you very much guys. Dan saya harapkan awak semua boleh terus subscribe kami untuk podcast apa? Ingat tak? Buka cerita. Alhamdulillah. Okay, podcast Buka Cerita, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Doakan saya dan juga doakan podcast ini berjaya macam podcast-podcast lain. Okay guys, jumpa lagi. InsyaAllah segala-gala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala bentuk kelemahan, kekurangan, mungkin ada yang tersakiti ke, tergeram ke, rasa terasa hati sepanjang saya dengan Tuan Solihin tadi berbicara, minta maaf sangat-sangat. Itu kelemahan kami sebagai manusia. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang kedua, insyaAllah. Thank you very much. Assalamualaikum. Thank you bro. Buka cerita, buka cerita. Jom kita dengar apa ceritanya. Gelak menangis sama-sama. Buka cerita, kita bersama.